Video saya kali ini mungkin akan sendu sebab saya akan bercerita tanpa edit dan saya nak menunjukkan bagaimana storytelling mampu mengubah video ni lebih menarik dan ada orang nak tengok. Sebab saya belajar dekat buku ni, dia bersifat storytelling yang memang ada formula. Anda perlu ikut saja formula tu dan macam mana nak tambahkan hook yang lebih menajam dan nampak umpan orang lain supaya tengok video kita. Ada ajak dalam buku ni. Tak apa. Saya simplify kan. Dia ada 3 elemen. Re-own, extreme dan negatif. Re-own ni, kita macam menunggang ataupun gunakan brand lain sebagai tajuk. Contohnya, Nike. Nike, Adidas, Puma. Pakaikan brand tu, kemudian kita extreme dia. Extreme dia tu, kita letak terpaling. Benda-benda dahsyat lah, turun naik macam terpaling, ini terbaik, ini terteruk macam tu lah, itulah ekstrim. Kalau last kali adalah negatif ni, kita negatifkan perkara tu, macam ini adalah perkara terpaling teruk macam tu lah, ini adalah jenama brand yang paling teruk di dunia, macam tu. Okey, nak buat hook. Sebab apa? Manusia ni memang tertarik dengan benda-benda negatif sebenarnya. Itu yang saya perasan dan saya banyak apply. Saya dah apply 2-3 video saya apply. Kalau anda perasan lah, kalau anda ikut saya memang ada perasan. Saya buat trik tu memang ada hasil. Alhamdulillah dekat situ. So maksudnya formula yang diajarkan di dalam buku ni ada result yang baik. Ada result baik. Kadang-kadang tak perlu edit pun, hanya belajar bercerita. Edit tu sekadar tak mau membosankan lah, sebab manusia ni dia ada 3 second attention span manusia sekarang dah 3 second, kalah dengan emas. Ikan emas tu lagi lama tu punya attention span daripada manusia. Itulah betapa teruk sekarang ni, sebab dunia sekarang makin bising. Memang makin bising. Perasan tak logo-logo Nike semua ni dah simplify lah. Dulu complicated lah, ada detail, ada pusing-pusing, ada bunga-bunga. Sekarang mana ada dah. Nike macam tu je. Mereka dah kurangkan complicated sebab manusia sekarang ni dia tak ada attention span yang panjang. Kita nak tengok, dah cantiknya logo ni, tak ada masa dah nak tengok. Sekarang ni orang nak tengok, cantik lah. Macam tu lah. Macam tu lah juga kita kena simplify kan storytelling ni secara tepat lah dan jelas. Macam mana kita nak bercerita dengan lebih baik, itulah namanya code. Okay, buku ni sesuai untuk siapa? Sesuai lah untuk yang mana nak berniaga, nak buat video, nak buat jual beg kuning macam ni pun boleh juga. Okay, anda boleh belajar dengan buku ni yang ditulis oleh Farid Daniel dan Quattro Rosmal. 2 idola yang hebat lah dalam buku ni. Dia punya ajak macam mana nak buat storytelling code yang berkesan. Okay, so kalau berminat dengan buku ni, boleh tengok dekat beg kuning di bawah ni. So, pada pendapat anda, kenapa pentingnya storytelling? Tulis di ruangan komen.